Ada yang cakap dekat aku pilih kasih yang mana aku selalu cerita pasal Fluffy je, tapi Smoky Abu-Abu ni aku tak cerita. Sebenarnya Smoky Abu-Abu ni bukan aku tak nak cerita. Sebelum ni pun ada juga stories pasal Smoky Abu-Abu. Cumanya aku banyak update pasal Fluffy sebab Fluffy ni banyak sikit penyakitnya, macam fungus, lepas tu ekor dia botak, lepas tu mata dia sakit. Jadinya kalau kucing aku selalu ada masalah problem apa-apa, aku suka update dekat TikTok ni sebab biasanya kadang-kadang masalah yang dialami oleh Fluffy tadi tu ada juga dialami oleh penggemar-penggemar dan juga pembela-pembela dan juga bibik-bibik sedunia. Jadi alang-alang tu aku share je lah cara aku buat untuk ubati masalah-masalah yang aku sebutkan tadi. Begitu je ceritanya sebenarnya. Kalau Smoky Abu-Abu ni selalunya jarang sangat aku update cerita. Macam kalau siapa yang pernah follow aku akan tahu yang Smoky Abu-Abu ni kalau nampak aku macam memang nampak hantu, dia akan lari aja. Dia jadi macam perangai seolah-olah macam aku adopt dia besar-besar macam bas macam gitu. Padahal dulu masa dia kecil-kecil aku bela dia punyalah main enak-enak aja, makan ayam, lepas tu makan daging, makan ikan, lepas tu untuk dia kita clearkan dekat bahagian tapak kaki kita trim. Tapi dia takut juga dekat aku pun tak tahulah kenapa. Mungkin dia select kot. Yang tengah aku buat ni sebenarnya tali tu tadi aku ambil daripada guni pasir kucing aku. Lepas tu aku ada loceng yang ini. Loceng ni asalnya daripada batang permainan kucing aku yang ada bulu-bulu ayam tu. Lepas tu tercabut. Jadinya aku buat macam ni, DIY kan aja, ikat pada tali yang ada tu. Sebab kucing aku ni mainan pun kalau dibeli-belinya confirm kejap aja rosaknya. Jadi untuk kucing aku yang cucu macam gini ni, aku buat macam gini aja bagi diorang bermain. Lepas tu sebelum ni pun aku ada beli mainan tapi diorang tak main. Jadi aku pun tertanya-tanya dan juga berkira-kira juga nak beli. Kalau mainan ni kalau dia main hancur tak apa tau. Tapi masalahnya kalau main tak main langsung, aku rasa macam tu adalah pembaziran juga. Sebab kadang-kadang bila difikir balik, bila tengok mainan tu, takkanlah aku nak bagi dekat adik aku main. Bulu-bulu dah banyak dah, memang kena marah lah dengan mama aku nanti. Kalau yang follow aku daripada dulu, memang aku suka do it yourself. Memang suka sangat buat macam gini. Buat masuk kelapa, lepas tu gantung-gantung benda-benda mainan-mainan yang ada di sekeliling aku, termasuk dengan shuttlecock, aku gantung aja bagi diorang main. Untuk yang tak tahu lagi, yang Fluffy tu yang macam warna keemasan tu Smoky Abu-Abu, yang kelabu tu, lepas tu yang hitam tu malam. Tiga beradik yang ini, yang hitam tu bukan beradik, dua beradik tu tahu tu anak angkat. Kebetul lah orang-orang yang tengah memerhatikan rumah aku ni buang kucing hitam depan rumah aku. Si budak malam tu bukan kali pertama je kucing hitam dah banyak dah. Sebelum ni Kofi. Tengok tiga beradik dalam sangkar ni memang cukup package lengkap alam. Si Fluffy tu jadi matahari, si budak hitam tu jadi malam, lepas tu kelabu tu jadi malam.